Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu wasyarifuna rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihim fi ulumihim. Astagfirullah. Wa kadza muqatibu li du'a fi mulkihi wa la talzamu sayduhu li'annahu ghairu malikin fi dhahabin walau ghaira madrubin khilafan liman za'uma ikhtisasaha bi masrubi balaga qadra khalisihi isyrina miskalan ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian dan demikian lam itu mukatab kata dan demikian hana wajib jaket si mukatab pakai hana wajib jaket li du'a fi mulkihi dikarenakan lemuh miliknya si mukatab. Dah hana lazim ianya jaket saidnya mukatab. Dah hana lazim ianya jaket akan saidnya mukatab. Pakon karena sesungguhnya si said ghaira malikin itu ketiadaan milik. Benar. Hati hana wajib zakat tungku si mukatab. Pakon hana wajib zakat mukatab dikarenakan lumuh milik. Mukatabnya lamit yang dikatab oleh ungku said apabila roh kena peng 10 juta roh mereka ya ke mukatab. Lamit yang dikatab oleh ungku said yang ke mukatab benar. Man mukatabnya na wajib zakat hana wajib. Pakon ilaji hana wajib dikarenakan lemuh milik. Dah hana lazim ianya zakat saidnya si katab. Li said pun hana wajib zakat atas si mukatab. Si mukatab kaya. Nah kami yang perlu. Kau wajib zakat kan? Adapun punya surah padi kana 7 gunca 7 nalih zakat tapi hana wajib sitbu. Lingku saya pun hana jitbu si ban karena milik si mukatab adalah milik lingku saya. Bahkan karena bahasanya Said itu gairah milik hana milik aja hanya bu. Mana? Wa fi dhahabin wajib ianya zakat fi dhahabin pada perak. Lau ghaira madrubin walau nak ianya tegatu wajib ianya zakat pada dhahabin. Dhahabin salah. Tegatu dan wajib ianya zakat pada emas. Walau ianya emas ghaira madrubin ketiadaan dicetakkan ataupun dicapkan. Wajib si zakat. Khilaf liman khilaf bagi siman yang disangka iaman akan kisah saha akan khususnya emas bi madrubin dengan yang dicetakkan. Dina yang pegah tungku mesti yang kamu cetak.
Na yang pegah hana mesti dicetak. Yang dicetakkan yang kau wajib jaga. Musa hana dicetak hana wajib. Balaga qadra khalisihi, sampai ianya mas akan kadar bersihnya mu. Sampai ianya mas akan kadar khalisihi, bersihnya mu. Akan padum sampai ji Aisyirina miskalan, akan 20 miskal. Benar. Biwazni Makkah, dengan wazan Makkah, takdidan hal keadaan pasti. Di mesti dengan timbangan nang Roma Makkah. Pasti baik ragu-ragu. Ni ragu-ragu kah hanale wajib bojaket. Hati 20 miskal yang kau wajib boja jaket. Meh kata 20 miskal kau wajib bojaket. Man menya 20 miskalnya tak banding dengan sama dengan 22 mayam. 22 mayam kau wajib bojaket. Lekadanya nak kubah me 22 mayam. Yang kau wajib jaket. Punya 20 nak wajib lah. Menyan la ilm ke kira, nak kira yang pakaian kira. 22 mayam tapi tak pakai. Nya nak wajib bojaket. Ya pakaian kira. Ban. Masa mu 25 mayam. Yang tak pakai 10 mayam. Yang hitung tetap tak muno, tak 25 mayam yan. Hana terus ke lam, hana sampai 22. Kah? Walau naqasa fi mizanin, maka jikalau kurang ianya 20 miskal fi mizanin pada timbangan, wa atamma fi akhiri, dan disempurna ia pada akhir. Munya terdi tungku kurang daripada timbangan dit. Yang ipu sempurna berakhir. Nyedit sama dengan hana wajib bojaket. Munya kurang. Ka. Fala zakata, maka hana jenis zakat ia li syakin, pada syok. Ada bukan mana punya syok ragu-ragu tunggu yang sama dengan hana wajib zakat. Ragu-ragu nyopa nak teruk 22 per hana. Kurang per hana kurang. Lebih per hana. Benar? Tapi yang pasti nyo ragu-ragu ke 22 mayam. Sama dengan nyah kah hana wajib zakat. Syok artinya pada nisabi, pada nisab. Nisab syok. Timbangan hitungan. Ragu-ragu. Tok le 2 apa hana tu le. Yang sama dengan kahana li wajib zakat. Satu miskal, cara cari mu, satu miskal sama dengan 4,8 gram.
1 miskal sama dengan 4,8 gram. 4,8 gram kali 20 miskal sama dengan dia kali 4,8 kali 20 sama dengan itu biar sekeratus 60 gram. Sekeratus 60 gram banding 2 sama dengan 22 mayam. 22 mayam sama dengan tak bagi sa ataupun sa per 40 sama dengan itu biar 0,8 gram. Si gram si mayam le gram lebih bacut. Yang hitungan mbak orang muka meng data yang pasti ya. Le mayam lebih bacut. Nalun dan yang si mayamnya padum gram. Angku dia. Angku dia. Nalun dan yang le gram lebih bacut. Berarti sama dengan 0,8 gram no. Le plus 2 mayam tak bagi 40 itu buat 0,8 gram. Mbak. Kamu? Sama dengan menyetapegah lam 0,8 gram lam si mayam le gram lebih bacut sama dengan padum tabu yakut sekitar 2 mayam siti setengah lebih kurang ya kan. Hai muno lam si gram lam si mayam le gram lebih sedangkan le 22 tak bagi 40 itu biar 0,8 gram. 0,8 gram. Beuk kan? 0,8 gram ke 8 gram ni dah kun. Macam mana? Ya. Hai 0, katruk 8 0, Halo. Kalau metro 1 punya. 1 gram berarti kau dit berarti boh ke. 20 orang mayam sama dengan 0,8 gram. Berarti hana truk. Truk si mayam. Tangkan si mayam mano le gram lebih. Nyo 0,8. Beuk tak? Kan 2 mayam lebih mana dah gram 2 mayam lebih dah boleh ke. Di 0,8 gram dah boleh ke. Berarti si mayam le gram berarti padum ngai dah punya ke man. Di 0,8 lah. 0,8 gram. Menan. Kai le ya. Nya talun cari dalam tulis jamun. Anak bergah no. Ta. Wal miskalu dan bermula si miskal itu isna wasabauna. Itu 2 dan 20. Yang mana? Ya. Isna 2 kan? Sabau. Padum? Sabau 70. Berarti 2 dan 70. Artinya 72. Habbatan biji-bijian sa'irin. Biji-bijian kan? Gandum. Mustasitatan. Hal keadaan pertengahan. Di saboh 1 miskal tungku 2 dan 70 biji-bijian. Biji-bijian kan gandum. Pertengahan Nabi. Gandum pertengahan. Dinan. Berarti payah hitung mana berarti. Nanti 72 ni
Nyan ka kira troi ke Qala Syekhuna, telah berkatalah Syekh Zakaria, wa waznu nisabil zahabi, dan bermula timbangan nisab emas bi asyrafi, dengan gebangsakan dengan asyraf, itu khamsatun wa insyiruna wa sab'una watusu'in, limang dan insyiruna dan 20, wasubu'ani, dan iaitu 2, ataupun 2/7, wa tusu'in, dan iaitu 1/9. Arti 5 dan 20 limang, tambah 2/7 tambah 1/9. Kali nyan cara timbang dengan asyraf. Asyrafinya nama sirarurung ka wakalat talmiduhu, wakalat talmiduhu Syekhuna, telah berkatalah talmidu. So teman talmidunya Syekhuna, Syekh kita yang wal muradu bi asyrafi, dan bermula murid dengan asyraf itu al-kayit bani, kayit bani ya, nuwaro kalbil bani. Jep mana baca apa? Padang? Jep mana? Ya, boleh buat hubungan. Yan. Al-kayit babi. Nah. Hati dua boh kaitan. Di dalam giban gurah. Di dalam artinya sesungguhnya kait bayi itu alladhi yang na'ya pada zaman Syekh Zakaria, wabihi, dan sabit dengannya itu dipuladim dengan nasab barang yang lebih dia ada wazan daripada muamalah hadasah al-an, li'anna sesungguhnya pekerjaan itu hadasah pula yang berbahaya pada miskal, la yuwafiqu, ya hana muwafaqah, ya akan sesuatu daripada marah yang kau perlu ya. Mana nanti kun dengan al-kayit babi nyan adalah masa zaman Syekh Zakaria.
Yan. Sekali ya. Ini cara cari ilmu lagi ilmu mana? 1 miskal sama dengan 4,8 gram. Yang pelik salin. 1 miskal sama dengan 4,8 gram. 1 miskal kan 20 miskal baru boja ke. Nah, 20 miskal baru 1 miskal sama dengan 4,8 gram. 4,8 gram kali 4,8 gram RM bergayu. GRM gram Tum GR je cik. Kali 20 miskal sama dengan 360 gram. 260 gram. Asyik nak sampai kalkulator si kali betul. 4,8 ataupun 8 kali 20 itu biar 260. Makro ni jarang-jarang naik gula. Betul kan? Betul kan? Kalau kali mana kurang 260 yang itu biar betul ya. 4,8 kali 20 260. Si kali ya penonton betul. Dengan sekurang 260 bagi leh sama dengan itu bit 22 mayam. 22 mayam karena meng 22 mayam yang kajak boja ke. Hitungan Taiwan. Sekurang 260 bagi tik 2 tu. Bagi leh ya. Bagi leh sama dengan 22 mayam itu bit. 22 mayam per 1 sama dengan 22 si bit. Banding ataupun bagi. Tengok 22 seper 1. Seper 1 ataupun baris lagi macam seper 1 banding 1 per 40 sama dengan 0,8 gram lebih. Yang pun kalau ulun cari mana betul. Banding berdua. Punya 1 per 40. Jadi bagi 40 lah. Di 22 bagi 40. Karena kan 2 tak bagi 1 sama dengan itu bit 2. Mau kan? Lagi kali 2 kali sa tetap 2. Lenyan tak banding tu seper 1 banding 4 sama dengan 2 bagi 40 keempat 40 sama dengan 0,8 gram. Neknan boleh ke berarti 0,8 gram. Padum ngai dah boh ikut. Maya dah banding mengan ngema. 0, hanam trok mengan bi kan? Hanam trok 3 gram bi kan? Terus Ana terus nanti sekian gram lah rekun. 0,8 nanti yang 0,8 ke hana teruk salam. Mesti lagi 0,5 0,7 nya hana teruk 1 lah mas. Apa? Ti hana mana hana teruk 1 gram pi. 22 mayam hana teruk 1 gram pi. 3 gram lah. 3 gram 0,5. Berarti 3 gram lebih boleh ke. Dengku. Ada yang ka nama 22 mayam boh ke sekitar 1/2 gram lebih. Nanti si gram muno tak pegah si mayam muno le koma sekian ino 10 juta mung. 10 juta berarti 3 gram le juta lebih. Si 3 gram si juta siti
Di tengah lebih. Tiup tanam lah. Ha? Tiup tanam. Berarti tiup tanam daerah 2 juta lah apa. Yang dah banding ngepeng. Yang tahu urak-urak le. Ha? 2 juta. Leploh 2 maya, boh ya ke 2 juta. Dia tajuk empeng kan. Jeut. Empeng you dah hitung empeng. Minta buka kepeng. Ya, nak dah buka kepeng berarti dah boh gram tau. 50 tu. Tayang le, tak boleh ke kera ni 60 apa nak? 40. Ha. Yang 40 0,8 kan menumpak kera ni. Thi tayang ba dungku mung. Dungku mukat mung thi tayang. Dia bukan dungku mukat mung 2 juta. Cok peng 4 juta. Ha, pada agak 40 kera. Oh. Lagi dah boh jaket pada thi. Ha? Ni 40 kilo apa nak? Nanya ke kerana 2 nali. Tungku dayah kerana nampak jaket dari lon 2 nali. Masa dalam dan bitun naga muul lagi an sinalih itu biat padin 8 gunca ataupun 7 gunca yang gaji wajib boh ya. Wajib boh jaket. 7 gunca ada biat. 7 jaket 7 nali. Kejuk tu ke dengku dayah. Yang dalam sinalih masa pada itu bang. Sinalih. Silang saya kilo nu 16 lebih. Dan sinalih 16 kilo kali 16. Yang 10 ribu kan 160. Berarti 2 nalih 2 nalih sama dengan 160 sama 160 leher tu 20 je. Leher 20 nya mesra nak berah. Yang mudah dah kali. Maya 16 ribu kali you 16 kali 16 padu. Ya benar. Ni yang 60 galon. Yang 60 ke kedai lain. Adapun 60 kurun lain. Ya cik. Mana anjara aja. Mana cik. Mang le urang kasihannya kadang yang tak bibi je kelean kena kubah ke. Tajuk meh aja. Dengan jumlah 0,8 gram. Mohon lagi kira? Siap? Ha? Oh. Wa fi fiddatin bala'at mi'atain dirhaman, dan sabit pada dan wajib jaket lom pada perak yang balagat yang sampoknya perak akan mi'atinnya 500 per 200 sampai ianya perak akan 200 dirham. Nanti sampai 200 dirham. Yang kau wajib jaket perak. Biwadni Makkah, dengan wadan Mekah. Mesti timbangan Mekah, hanya timbangan Aceh. Ho nunggu ya. Munya katanya nak simpan perak sampai 200 dirham sama dengan kau wajib jaket. Wawa bermula dianya fiddah itu 50 dirham. Bermula dianya dirham itu 50 hubbatin biji-bijian wa khumusan dan 2,5 biji-bijian dinan. 1 dirham sama dengan 50 hubbah. Wal asyaratu dirhaman sab'atun
miskalin. Dan fa'asyaratu maka bermula asyarah limang fa'asyaratu dan fa'asyaratu maka bermula 10 dirham itu sab'atun itu 7 miskalan 7 miskal. Berarti 10 dirham 7 miskal. Menan. Walau waqasa fihuma dan hana dimaafkan akan kurang fihima pada keduanya zahab dan fiddah, dan perak. Berarti menyelebih dengku hang pemaaf tetap cik payah bu. Maksud mana? Dah hitung zakat biji-bijian. Tujuh gunca mana kan ka wajib bu zakat 7 nali. 7 nali ka wajib bu zakat. Itu bet 7 gunca lebih. Ya, nyan tetap bu zakat bulu lebih. Hanya kurang hana puma. Meh menancit. Meh masa 20 miskal. Kata zakat. Lebih dari 20 miskal wajib cik bu. Punya ke mesti 22 lebih. 22 put mesti itu biar. Yang tak hitung ju padu itu biar mesti. Punya 22 ke 0,8. Punya mesti 0, kurang mesti itu biar. Kakak 0, kurang bu. Tu 20 put. Tak hitung tu jut 0, kurang. Arti bu 0, kurang. Baik 0,8 je dah bu. Padahal mono ka lebih 22. Lebih dengku sama dengan tetap bu hang bi kurang. Hang bi bu lagi naroi. Hang puma sama dengan. Jadi hana ta bu. Masyarati sama lagi biji-bijian. Nanti biji-bijian nunggu. Enggak ada begah mana punya biji-bijian. Masa zakat padi 7 gunca ka wajib bu 7 nalih. Masa lebih daripada 7 gunca wajib bu 7 nalih lebih. Lebih bacut, lebih si 7 nali si tengah mana. Fayajibu fi asyrina maka wajib yang zakat pada 20 wasaitina dan iaitu 200 wa fi zada ala dalika dan pada barang-barang yang lebih di atas demikian. Wala bibadhi habbah dahana bibaqdi hibbatin dahana dengan bibaqdi dengan sebagian biji-bijian, walau dengan sebagian biji-bijian. Kata ulang, maka wajib ianya zakat pada 20 dan 200 surah perak fiddah dan pada barang-barang yang lebih di atas demikian, walau ianya barang dengan sebagian biji-bijian. Mana nunggu. Berarti wajib zakat tunggu menyekatruk 20 miskal mana yang surah menyekatruk 200 punya surah perak yang wajib pun lebih kurang hana wajib bu. Masa mana
Masa mono meng 20 miskal. Yang nama katanya 18 miskal. Nya nak wajib boleh ke? Ha nak wajib. Karena aku kurang. Mo. Menyansi perak. Wartuh mono kan? Wartuh dirham. Kurang daripada wartuh dirham. Serta 90 dirham. Nak wajib je ke? Nak wajib. Lebih wartuh dirham wajib. Wajib bu. Cara hitung perak gimana gore? Cara hitung perak mana? 1 dirham sama dengan 0,56 gram. 1 dirham. Ini cara cari perak. 1 dirham sama dengan 0,06 gram. 200 kali 0,0 gram sama dengan 672 bagi 0 gram. Gatu 200. Mana wartuh katro hisap no kan? Katro ikut. Yang bagian perak no kan? 200 kali 0,06 gram sama dengan 672 debit. Bagi 0 gram sama dengan 22,4 mayam. 22,4 mayam. Cah. Yang boleh 272 gram. Kiman? Yang sama dengan 200 kali 200 kali 0,56 no 56 gram. Mono kan 1 dirham 0,06 kan gram. Arti 200 kali 0,06 gram. Sama dengan 672 bagi 0. Bagi 0 gram. Sama dengan 22,4 mayam. 22,4 mayam bagi 1/4 ataupun 1/40 juga. 1/40 bagi 22,4 sama dengan 5,6 mayam. Kali kan? Pak ini 3 truk. Bet. 1/4 ataupun 1 bagi 40 you. 1 bagi 40 bagilah 1 per 40 bagi 22,4 22,4 sama dengan itebit 5,6 mayam. Padum gram wajib zakat perak. Yang tengah aku cari yang Pak. Jadi 1/40 banding ataupun bagi 22,4 sama dengan 5,6 mayam. Ngan ka wajib buja jaga. Atil na 5,6 tak bagi lah mentu berat belum. Yang baru yang menumpang 0,8.
Nya badum nampak saya bagi. Ha. Bagi dia. Pani. Badum gram bu. Ha betul. Per ke menampak 1 gram, per ke 2 gram. Bagi ke? Ha? 5,6 bagi 1/40. Tak ada benda dia. Memang baik. Bagi nama. Munan boleh ya. Pokok je munan lah. Hati 5,6 manyam lah. Perak manyam ti pegat dah. Manyam ah. Manyam si perak. Ti na mung tayo na perak 5,6 manyam. Nyan ka wajib boh ja. Wajib boh yakut. Nyata banding menan 200 lah. 200 dirham ka je boh ja. Ya yakut. Dan 200 dirham na badu manyam. Aku 5,6 manyam. Boh yakut. Oh. Menan. Mana api? Ya ke belah 12 gram yang dah bagi lah. Oh. Ti wajib boh ke perak 12 0,14. Ha? Nah. Ha? Dia menyekana 5,6 mayam perak sama dengan kau wajib boleh ke 0,14 gram. Tak padum perak yang 3 gram. Harga padum dah tayang tu. Jamun dengan lun 25 lebih lah. Dia lumbu perak ba lincin. Na lumbu dengan 20 gram. 50 gram dia 10 gram ni tinggal di. 3 gram 25 bayar dia. Murah punya perak. Bekas kincin lah. Perak kan je tanya ragam kan. Nah kincin ni warna ikat. Hijau ni nak. Kuning ni nak. Kuningnya kaluh le gure jamun. Untuk beg kenang si lah pokok bahan beg percaya kena teman. Tayu si pekaluh le gure. Nah ini dalam sud ide ni. Perak kan. Mata aji mata mati. Sabo tu cok lengon dang si kujul nan. Cok sampai hat tayang nampak. Nyan leh 5 gram go ikat. Leh 20 gram. Raya man bino na. Nyo kon perak nyo besar. Nya berarti gram arti punya kali 5,6 mayam bentuk perak yang kau aja jaga dah punya tayo 20 gram ya teruk lah oh mau nunggu ya
Nama cara cari perak tengok. Coba ulang. Ulang 3 dot. 1 dirham sama dengan 0,06 gram. 1 dirham. Mana kan padum dirham mana? Orang tu je ket. 200 dirham. Berarti sama dengan 1 dirham padum gram. 0,06 gram. Yang 1 dirham. Ha? Kali je uti padum gram sehingga teruk je ket kepada dirham. Oh kan? Ti kali 200 mana kan? Ti 0,06 kali 200 padum. Kali sama padum tak kali 200 kali 0,06 gram sama dengan 672. Andai naik duit. 670 dirham per gram. Gram 672 gram. Berarti 200 sama dengan itu duit 672 gram. Oh. Bagi le gram. Bagi le gram. Pada mayam itu duit 22, mayam. Oh. Berarti sama dengan 200 dirham tak pegang ke gram 220, mayam. Oh. Bagi lam. Tak. Sa per 40. Adapun sa 4/40 bagi 22, mayam sama dengan itu bit 5,6 mayam. Oh. Caranya. Lebih. Bagilah mai boleh. Dari 5,6 yang bagilah bagi 1/40. Bagi 40 lah. 0, belah mana. Habis. Jadi ibu je ke 0, belah. Belah apa? Belah gram. Oh. Ana le je ke? Ayo kan. Kai le ya. Wajib pada 20 dan 200 fima pada barang yang lebih, yang barang di atas demikian, walau yang barang bibadi dengan sebagian jenis oleh pun dengan wajib rubu'un aisyuri 1/4 li zakat bagi zakat. Wala yukmalu ahadu naqdaini bi akhari. Dah hana disempurnakan akan salah satu dua boh nakat dengan yang lain. Maksud dengku perak. Na serta mempelu. Na 50. Nyan tak ondeng dia dua ai. Nyan jut tapi sempurna dua ai. Hanjut teman dengan. Dan teruk aku hana boh you mau. Ada perak. Tak jampu dengan mu. Nyak sep untuk terus jaket. Nyak hang bi. Ho. Tak jampu dengan. Menanzit mu 20 mayam. Terus jaket. Sedangkan mu yang naik 15 mayam. Baik 15 mayam ai. Tiga tu. Mu 20 miskal kat terus jaket. Sedangkan nama 15 miskal kerana terus jaket. Cacok tu perak tak kabung kenan. Je lah kan. Nyahan juga. Mau kan? Nya meh perak. Hang teruk ke baik bo. Lebih bo. Mana? Bah bo sit. Wa yukmalu kullu nau'in, dan disempurnakan akan tiap-tiap nak daripada jenis. Bi akhiri minhu, dengan yang lain minhu daripadanya.
Dah sempurna nok ji mentang. Ada jenis beg tapu sapat. Wa yajuzu jayadin, dan bolehlah wa yajuzu dan boleh ya halan jayadin, halan bagus. Wa sahihu, dan sah daripada sah ianya jaga daripada radiin, daripada yang buruk, yang masih apa kan, yang belum bersih yang buruk yang belum bersih, daripada yang belum bersih, dan jidlam iaitu pecah-pecahan, pecah-pecah, pecah-pecah hidang si na dengan minta-minta kena pecah-pecahan kan. Nya punya truk 20 miskal kau wajib berjaga. Ataupun muhnya metang mengkumat-kumat dengan batai, atau mengkumat dengan tanah, mana? Nyan pun dengku kau wajib berjaga. Kasah pun. Artinya sah yang jaga daripada yang buruk dan yang pecah-pecah. Tetapi bermula dianya itu lebih afdal, bermula dianya yang bagus itu lebih afdal. Kata boleh yang dekat dengan yang bagus, yang yang kamu bentuk batang, ataupun yang dicetakkan, yang kau wajib boleh ke. Sah cit boleh ke ngan yang buruk, yang hana cetak mentang, ataupun sah cit tak boleh ke ngan yang pecah. Nya hana pilih salah apa tu kan ngon wow tak kayur ngon au tak kayur ngon wow belajar mah berarti menumpak mu secara bagus, menumpak mu batang ju, ataupun lagi bak kaya ju menumpak mu, ataupun lagi bentuk urang tu menumpak mu, pada kokong mu lagi urang ataupun bentuk untuk mi ataupun mentang lah mu nya kena menan nak bentuk alih ba nampak orang yang macam-macam nampak mu. Nyan tunggu kamu bentuk lagi kan. Nyan tunggu cek boleh ke. Cek bung mu nyan. Dan sahalam dah boleh ke dengan mu yang buruk-buruk. Di mu yang hana bentuk lah. Yang macam jampu-jampu. Dan cek cilam boh mu dengan mu yang pecah-pecah. Baju-baju kan Bal tetapi bermula dia afdal, bermula dianya yang dicetakkan ataupun yang bagus itu lebih afdal. Maksiri ya. Bermula dianya yang pecah-pecah, tetapi bermula dengan yang pecah-pecah itu lebih afdal. La aksi kan sebaliknya. Artinya bolehlah aksa hana bolehlah sebalik keduanya. La aksahuma hana bolehlah sebalik keduanya. Dalam ban boleh ianya berjaket dengan yang bagus, yang kamu bentuk. Dia boleh ianya perkeluar nok jiddi, nok yang kaba bagus daripada nok radia, balaga nasaban yang tampok ya kan nasab. Menan. Wasahihu dan sahayanya berkeluar jaket daripada muh yang pecah-pecah. Itu lebih afdal. Sah. Formula sah daripada yang pecah-pecah itu lebih gaul.
Wa kharaja bi khalisi, dan keluar ianya jaket lam bi khalis, dengan yang khalis. Li maghsyushin, hal keadaan li maghsyushan, hal keadaan bercampur. Dan berbeza ianya dengan khalis, dengan yang khalis, yang bersih, oleh pedeman, oleh yang bercampur. Maka hana jenis jaket padanya, yang bercampur, hatta sehingga sampai ia akan bersih, nisaban, nisab. Di muntang jampu. Berbeza dengan khalis, dengan bersih, oleh bercampur. Menyemah muntang jampu sama dengan hana wajib ya. Jaket. Bro mana be menyampu Di bro je tapi bro kadian diancerkan. Kala macam je. Nah batang, nah yang diancerkan bro di. Dan yang pecah nyan jeut boya ke. Jeut dia ke yang. Yang lebih agak ngan pecah berah kan. Man ino menjampu nyan wajib boya ke, hana wajib. Dan menjampu dengan batai, dan menjampu dengan anau, dan menjampu dengan danau. Okey, dah cok mung di tangsi di gumpang kan. Bat nenek lung di. Tangsi gumpang nenek moyang lun. Gampang. Kan kuan orang ni di hana mung kan. Nama di hana. Tangsi gumpang di. Engkau baik kira barah pidi. Dia kaya hat. Kan pidi kaya Aceh kaya. Hanya dia kaya. Mungkin orang ni. Ban cái lên. Nào đang thế nó. Thôi đó hả? Nama bagi-bagi je tepo ai. Kita kata yang ke. Gila kamu daya. Kadang ngen tablo rokok dah. Daya hanya perokok. Ada mun tablo baje-baje bacu kan. Baje dalam, baje luar kan. Dah kuih dan dia biar ke kamu macam tepo. Kali. Berarti dengan menyampu hana wajib ya. Jaket. Pajan masa wajib jaket sehingga sampo bersihnya wajib jaket. Sehingga bersih saja jaket. Bersih sampo nisab jaket nanti. Lihat thun kan. Hul lama. Di nya na kira thun. Thun juga. Sama lagi nyanyi ya. Sama lagi padi dia. Ujian. Suhun. Sakit sejarah lagi kan cik kan. Thun yang mukat. Yang mukat lagi anci tunggu. Gitung ke mung le. Masa na barang kide leher 100 juta. Nya leher 100 juta nya kira-kira tetap belum nak merempak leher 22 mayam. Merempak. Dengan boya ke dalam 1 juta 25 ribu. Berarti leher 25 ribu kali leher 1 juta. Padum bu. Padum. Bukan mak gula le. Pilih. Jangan beli. Ayah pada ju. Tahu awak pernah guru tak? Le 20 dalam 1 juta 25 ribu boya ke. Dalam 1 juta. Ti leher 1 juta. 25 kali le padum. 150 juta. 150 ribu. 7. Adum. 750. Antara juta. Mana 1 M dalam toko? Tadi ju. 25 kali 1 M. 1 M berapa tu? 100 juta. 1 juta. Mana 1 juta?
10 juta. 100 padum. 1 M. Ha? Lebih juta. 1000 juta. Gimana le yak gula le? 1 M 1000 juta. Begah le awak-awak nonton ni. 1 triliun. Baik bayang tak le ya. Padum nunggu di bawah dah bu. Nya 1 M. Kali je 25 kali 1000 juta tu ah. 25 juta. 25 juta apa ya ket. Mudah kan cara aja kan? Mudah, tapi kan kalau begah kan, yang begah bayangan ni le. Berarti nyamuk 10 juta kali 22. Berarti 10 juta kali 22 padum juta. 10 kali 25 22. Menya 10 kali 20 juta. Ha. Panen nah. 10. Benar masa menghina 10 juta. Sedangkan dalam toko napeng 150 masa. 150 nya tetap belum mempak 22 macam. Berarti kali ju 10 kali 22 10 le. 10 kali 10 bedum. Leher tu. Leher tu. Leher tu 20 juta tadi. Artinya na barang leher tu 50 aja boleh jaket. Nya na barang leher tu kalau menje boleh jaket. Dia gantung mu. Kaji.